cantik loh guys belakangnya ini, gila. Orang Malaysia ni pelik sikit. Mavi. Beli-beli kereta banyak-banyak, lepas tu tak pakai, biar kereta bergalai kat tepi-tepi jalan macam ni. Tanam kereta dia dekat sini. Kok bisa gitu loh guys ya, kok bisa gitu. Kalian tuh gimana gitu guys, kenapa bisa begitu gitu kan? Betul lah guys. Fakta. Ini fakta dekat Malaysia ni kereta lebih banyak daripada rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dari banyak konten, mungkin ini yang istilahnya menarik buat saya. Jadi ada sebuah vlog ya teman-teman sekalian, yang mana ini membuat kita itu sedikit terkejut nih ya, membuat saya sedikit terkejut dengan adanya hal ini di Malaysia. Betulkah orang Malaysia itu miskin atau ya terlalu kaya sehingga menghambur-hamburkan harta? Jadi ini konten daripada Bang Brozul Outdoor ya, channelnya teman-teman sekalian. Jadi di subscribe ya, di follow ya, sehingga istilahnya bisa menambah ya untuk istilahnya mengembangkan channelnya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak video kali ini guys. Tapi buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan belanjain dulu ya guys ya. Belanja dulu, diklik-klik aja dulu istilahnya, baru nonton video boleh, atau nonton videonya dulu baru klik-klik linknya, supaya teman-teman juga istilahnya mensupport channel saya ini. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Woi, apa tuh? Katanya rakyat Malaysia miskin. Tapi lepas tengok nih, kau sendiri terkejut. Apa hal lah nih? Ini dari Bang Brozul ya. Siapa yang tak kenal Bang Brozul ya kan? Bang Brozul Outdoor. Jadi dikatakan bahwasanya rakyat Malaysia itu miskin guys, sama netizen kita gitu kan. Jadi jom kita tengok videonya. Oh my god. Guys, korang pernah tak tengok kereta yang masih elok, masih baru, dan bukannya kereta lama tapi terbengkalai dekat tepi-tepi rumah korang, di tepi-tepi jalan? Pernah tak korang nampak? Ini salah satu kereta yang ada dekat kawasan Si Permaisuri, kawasan rumah saya. Kereta ni masih elok lagi, tetapi tak dipakai, tak digunakan. Tengok, kenapa saya kata dia dah masih bagus bang, itu bang masih keren, itu mahal kalau di sini masih 80 sampai 100 juta lah. Lama terbengkalai kat sini, kita boleh tengoklah kat bawah ni kesan pasir tanah yang ada, itu menandakan dia dah lama parking kawasan ni, dan banyak kertas-kertas surat-surat saman macam ni. Okey guys, saya hari ni nak bawa korang tengok di kawasan tempat tinggal saya, di kawasan Bandar Tun Razak ni, berapa banyak, ataupun di kawasan Si Permaisuri ni, berapa banyak kereta-kereta yang terbiar dan terbengkalai macam ni. Bukan kereta yang dah lama, bukan kereta tahun 60-an, 70-an, bukan. Ini adalah kereta-kereta baru, dan yang saya tunjuk tadi adalah kereta baru, kereta Honda pun dibiarkan macam tu. Saya tak tahu, mungkin orang Indonesia ni terlalu kaya ke ataupun bagaimana, dan kenapa mereka biarkan banyak kereta-kereta yang mereka tak gunakan terbengkalai di tepi-tepi jalan. Jom guys, mari kita tengok berapa banyak kereta yang ada kawasan tempat tinggal saya ini yang dibiarkan macam tu je. Okey, ini ada sebuah lagi kereta yang diletakkan di tepi jalan, dan kalau kita tengok dah macam dia buat jadi store dalam dia. Tapi kereta ni adalah kereta wajar, kereta buatan Malaysia, dan masih baru juga sebenarnya, masih elok lagi. Kalau kita tengok pada kondisi dia, bentuk kereta dia memang masih elok lagi. Tapi kita heran kenapa dia lama letak kat sini, dibiarkan kat sini. Dan di dalam keretanya kita tengoklah, nampak ada barang-barang tu, itu menandakan dia buatkan jadi store je kereta dia. Tengok kereta ni dah banyak surat-surat saman ya. Dan bawah dia kita tengok bertanah-tanah macam ni, ini menandakan dah lama parking lah. Ini dah dua kereta yang saya tunjuk. Jom kita pergi tengok kereta lain. Okey, ada sebuah lagi guys, kita tengok ni. Sebuah ni pun sama juga, Kia.
Okey, kereta Kenapa ya? Kenapa mereka itu kayak apa ya, dibiarin aja? Padahal kalau dijual kan bagus gitu, dapat uang gitu. Mungkin kebanyakan kereta mereka tuh. ya ni kita tengok pun masih baru juga. Ini lagi lama parkingnya kalau kita tengok. Nazar. Sampai dah belum-belum Iyalah. bawah ni, bata tanah dah. Dan apa yang membuatkan saya kata dah lama parking sampai tayar dia pun dah pancit dah. Dah kurang angin. Dah berkarat Bukan juga. tak elok, masih elok lagi kereta dia. Kalau kita tengok Rotek dia pun masih baru lagi. Rotek dia last mati pada tahun 2023. Maknanya kereta ni parking kat sini dah 2 tahun ya. Bayangkan dah 2 tahun parking kat sini. Dan macam biasa kalau kereta dah lama parking, memang ada surat saman daripada Dewan Bandaraya ataupun polis dekat sini. Nampak? Elok. Masih elok. Dalam pun masih elok lagi. Nampak? Masih elok lagi dalam dia. Bukan tu je. Kalau showroom di sini itu udah diborong ini. Ya. Kita bumbung dia pun elok lagi. Tengok bodi belakang dia pun masih elok lagi. Tak ada kemek, tak ada buruk, tak ada apa. Iyalah. Tetapi dibiarkan terbengkalai dekat luar macam ni. Kok Sebenarnya bisa kereta yang gitu? saya review ni bersebelah je dengan kereta yang wajar tadi. Dan bersebelah je dengan kereta Honda yang saya baru tunjuk yang mula-mula awal video tadi. Kereta Honda ni. Ini dah Tapi ini tidak semua gitu loh guys ya, tidak semuanya nggak dipakai, ada sebagian yang udah dipakai gitu kan. Kayak itu kan abangnya baru keluar parkir. berdekat-dekat dah 3 buah kereta guys. Okey, kita tengok tempat-tempat lain. Tapi memang saya ada bacalah satu artikel mengatakan dekat Malaysia ni kereta lebih ramai daripada rakyat. Inilah bukti Ya, bila benar. kereta dah ramai daripada rakyatnya sendiri, banyak yang terpengkalai kat tepi-tepi jalan macam ni. Okey, saya Ini tunjuk mah lagi satu kayak kereta. showroom gitu ya, Okey, kayak itu satu pameran. kereta tu guys. Itu adalah kereta Chevy ya. Proton juga. Kereta Proton juga ya. Tengok dah banyak surat-surat saman daripada polis. Ini menunjukkan dia dah lama lah parking kat sini. Mungkin samannya itu lebih mahal untuk ini ya, dari harga ada enggak juga ya paling. Tengok sport Dari rim. harga kereta ya. Sport rim. Kalau zaman dulu Gila sport sih. rim macam ni dah lama dah kena rembat. Tapi zaman sekarang dah tak kisah dah sport rim. Tengok dalam dia. Masih elok guys. Oi, Dalam cantik. tak tahu nampak sebab cahaya Okey. Masih elok. Tak ada yang rosak pun kalau kita tengok daripada luar body ni. Saya kira ini mobil tetap jalan, maksudnya kalau dinyalain itu jalan gitu. Itulah saya pun heran ya. Kalau dah lama tak pakai macam ni, baik jual kan? Baik jual. Ada tak dapat duit dia? Kalau dah lama-lama sangat pakai nanti harga dah tak ada. Kalau tak pun hantar kat kereta potong boleh pakai. Macam bonnet macam ni boleh pakai lagi. Side mirror, apa-apa je lah. Kereta potong dia mesti beli. Kalau kereta-kereta lama macam ni. Ni sebiji lagi Gen 2. Gen 2 ni pun ni dah sama dah lama eh. terbengkalai kat sini. Sampai ada macam ni. Kalau tengok dia ada tulis apa? Kalau minta maaf kalau mahu jual please call Chong. Siap. Ni biasanya kalau kertas-kertas macam ni biasanya daripada Showroom. Kereta-kereta potong lah. Kereta-kereta kereta potong ni potong. kereta-kereta yang dia beli kereta, lepas tu dia potong-potong, dia ambil spare part, dia jual spare partnya seperti macam bonnet ni boleh pakai, lampu ni boleh pakai, set mirror ya. Sport rim ni pun dia boleh pakai. Banyaklah kalau macam-macam kereta accident dia orang nak cari spare part, biasanya dia akan pergi kereta potong untuk cari spare part yang masih elok lagi. Jadi kalau kereta lama-lama macam ni biasanya dia beli untuk ambil dia punya spare part. Iya, kenapa nggak dijual ya? Apa terlalu kaya orang Malaysia nih? Contoh tengok dah berapa lama dah parking bawah ni guys. Bawah-bawah dia nampak. Iya. Masih elok lagi ni sebenarnya sebab dia tak ada kemek, tak ada accident Iyalah, apa-apa. tak ada. Cuma sebab dah lama parking warna dia dah pudar lah. Tapi kalau kita tengok, kita zoom out kita tengok ya. Ini kalau tahu orangnya enak guys, bisa ditelepon. Bang, itu mobil atau kereta tak terpakai tau. Saya boleh ambil tak? Saya ni tak ada kereta bang. Cantik. Itu pemikiran saya guys ya. Gak tahu kalau teman-teman karena udah pada punya kereta semua ya kan. Kalau saya kereta kayak gini kayak apa ya guys ya, eman lah untuk istilahnya ndak dipakai gitu kan. Karena kita pun kereta mungkin ada satu, kadang tak ada macam itulah. Cantik kan Gen 2, sport lagi. Iyalah. Tapi dibiarkan macam ni, terbiar, terbengkalai. Sayang ya. Okey, sebelah dia ni, sebelah dia ada kereta kancil. Oh, Pun sama kancil. juga. Kereta kancil ni. Wah, ini dah lama lama parking ni. sangat. Sampai tayar dah jadi macam ni. Dah teruk dah. Lama tengok. Dia buat jadi store je ni. Sebab ada barang-barang dia kat dalam ni. Dia buatkan jadi store je. Jadi gudang. Ni berapa lama dah parking saya pun tak tahulah berapa lama parking dia.
Jom kita tengok road tax last dia tahun bila. Okey, road tax dia last tahun 2023 Oh sama lah. Maknanya dia dah parking sini 2 tahun lah. Nampak ni pun ada juga dia tulis daripada orang yang nak beli kereta ni. Maksudnya kereta potong lah biasanya yang letak notis ni. Maaf, sorry, kami ingin membeli kereta lama dan kereta terpakai anda. Jika anda berminat untuk menjualnya, sila hubungi kami. Terima kasih. Biasanya ini daripada kereta potong lah. Serikat-serikat kereta potong, dia orang nak beli. Sebab spare part dia boleh guna lagi. Betul. Jom kita pergi ke depan sikit lagi. Ni ada lagi guys. Dekat-dekat je. Allah. Ni pun kereta Wira. Banyaknya. Kereta Wira ni pun sama. Kereta yang terbengkalai ya. Jadi kalau ada orang parking, ada kereta parking terus ada putih-putih macam tu, itu berarti kereta dah tak terpakai. Tak tahulah orang nak kat mana kan. Ini saya baru jalan kawasan-kawasan ni je. Daripada ujung sana tadi kereta Honda sebelah sana. Wajah, Kia. Lepas tu dekat ni Gen 2. Sini ada kereta kancil tadi. Lepas ni kereta Wira. Ini baru kawasan ni yang saya bagi nampak kereta-kereta yang terbengkalai. Belum lagi. Ini bukan dekat-dekat orang workshop. Kalau dekat workshop tu kita tahulah, kita faham lah. Memang banyak kereta yang dihantar, yang di repair, yang tak diambil. Ini kereta kawasan perumahan ya. Bayangkan dibiarkan macam ni, terbengkalai macam ni. Elok lagi semuanya kereta ni. Itulah saya kata lebih baik jual ke kereta potong kan. Okey, ni budak-budak yang kawasan ni, yang tinggal kawasan ni. Dia nak pergi ke perpustakaan digital kat depan sana. Okey, ada sebuah lagi kita tengok. Ini kereta Myvi Pro 2 pun sama juga, masih elok lagi. Kenapa saya kata masih elok? Nampak? Tak ada kemek, tak ada apa accident, tak ada apa yang rosak dekat luaran lah. Yang kita tengok ya. Engine saya tahu memang ada lah kat dalam tu. Cuma kita tahu masih boleh hidup ataupun tak. Tapi kalau dah lama stop macam ni, dah lama tak berjalan macam ni, biasanya bateri yang kong lah biasanya. Bateri dia yang rosak. Ni pun sama. Ada iklan-iklan macam ni supaya kalau nak jual boleh jual, hubungi mereka. Biasalah surat saman daripada DBKL ataupun polis. Banyak surat saman macam tu, kurang-kurang pun sekarang DBKL RM50. Kalau 2, 3, 4 berapa dah. Okey, ni nampak kereta dia masih elok lagi. Berarti murah berarti ya, meskipun saman itu RM40 aja. Dia cuma atas ni dia mengelupas ya. Dia mengelupas ni bukan stiker sebab dia. Ni ada stiker. Dia letak stiker atas ni, stiker karbon. Tapi dah lama, sebab dah lama parking, mengelupas lah. Masih cantik loh guys belakangnya ini, gila. Orang Malaysia ni pelik sikit. Beli-beli kereta banyak-banyak, lepas tu tak pakai, biarkan terbengkalai kat tepi-tepi jalan macam ni. Lepas tu kena saman. Jual kat kereta potong kan ada hasilnya. Ni pun sama, van. Dah tak kekurangan duit tak kekurangan duit lah. Makanya mereka tu diam je kan. Beli baru je, beli baru ya. Van ni pun dah lama, sebelah je. Ni Myvi sebelah yang saya review tadi. Ni van sebelah. Van ni ni dah lama ni van lah. Ford rasanya. Ni dah lama lah. Tapi sebenarnya masih elok lagi van ni kalau dibetulkan. Ni pun sama, Ford juga. Sebelah-sebelah je. Dua buah van ni tak jalan. Kenapa saya kata tak jalan? Dah lama tak jalan. Pertama, nampak ada banyak surat saman. Dan bawah ni kita tengok biasa. Kita tahu bawah ni kalau dah bertanah-tanah, dah berumput-rumput bawah macam ni. Tengok, nampak? Ini menandakan dia dah lama parking kawasan ni. Dan dah dijadikan store lah. Nampak? Benar. Banyak guys. Masih elok lagi. Semuanya penyimpanan aja gitu. Ni. Dibiarkan macam tu je. Lori ni pun sebenarnya saya lupa nak tunjuk tadi. Di sebelah van ni, di sebelah van ni tadi, ni Myvi. Lori ni pun lama tak jalan juga. Kenapa saya kata dah lama tak jalan? Pertama, surat saman. Saman. Ada. Kedua, kita tengok macam mana rumput-rumput dia dah naik. Ni sebab dah potong, kalau tak dulu rumput dia panjang Ini menandakan lori ni pun dah lama tak berjalan ya. Bayangkan. Elok Isuzu. Saya rasa masih boleh berjalan ni. Kalau mungkin bateri je. Kalau di start balik boleh guna. Dan kita tengok road tax dia yang tak akhir sekali. Hidup je road tax dia 18 Julai 2025. Dah matilah. So, sekarang dah bulan masuk dah bulan November jadi road tax ni masih baru lagi lah. Kenapa macam tu Kenapa boleh mereka buat macam tu Sebab apa kan? Tapi dah lama tak berjalan Jom kita pergi ke sana pula tengok. Itulah, betul lah guys. Fakta. Ini fakta dekat Malaysia ni, kereta
lebih banyak daripada rakyatnya sendiri. Allah. Dan kereta yang masih elok lagi yang tak digunakan, dibiarkan di tepi-tepi jalan. Saya tak tahu, tapi pada pengalaman saya, kalau orang Malaysia ni sebuah rumah kadang-kadang sampai 3 kereta. Itu paling kurang 2 kereta ataupun 3 kereta. Dan saya nak tunjuk lagi satu. Kereta Toyota ni. Toyota. Kereta Toyota ni pun dah lama tak berjalan Allahu Akbar. Ni kalau ada orang panggil Toyota Dugong. Toyota Dugong orang panggil ni. Dukung apa tu? Tak tahu korang sebut macam mana nama Toyota dia. Ni dah lama tak berjalan. Yelah. Sebab apa? Nampak ni pasir-pasir dan tayar dia pun dah pancit. Dah pancit. Pancit itu apa ya guys ya? Kembos ya. Dah tak, angin dah hilang dah. Bocor-bocor. Dan nampak masih elok, masih bagus lagi. Tak tahu kenapa. Dan saya yakin ni ada pemilik dia orang Islam. Sebab ada sejadah kat dalam ni. Biasa nak tengok. Vios. Di sini masih sekitar, kalau ini gen berapa? Saya kurang tahu gen berapa. Cuman biasa masih di angka 45 sampai 50-an. 50 juta, ada yang 85 juta ya. Kereta tu owner dia siapa, tengok apa yang gantung dekat dalam kereta dia. Kadang salib, kadang tanda Allah. Itu Islam punya kereta tu. Kalau ada tanda-tanda macam tu, ada tanda Allah tu. Ni tengok bawah-bawah ni dah bersampah-sampah. Betul. Ni sebenarnya Toyota Vios ya. Ya, Vios. Dia yang panggil Toyota Vios Dugong. Macam-macam orang panggil sebab depan dia macam dugong. Ni Toyota, bukannya kereta murah-murah guys. Iya, kereta mahal itu. Biasa nampak parking dah terlalu lama, ada saman daripada DBKL, daripada polis. Ni pun sama depan ni. Sebelah aja. Sini sebelah. Itu masih baru ni loh. saya tahu. Kereta ni asalnya berjalan, kereta yang sebelah ni. Yang ni Azia jalan. Masih jalan dia. Ni dia. selalu jalan. Tapi yang kereta sebelah dia ni, Proton Saga ni dah lama tak bergerak. Kenapa saya tahu? Tengok, ada surat saman yang dah hancur, kena air, kena hujan, kena panas. Lepas tu bawah dia nampak dah pancit tayar dia. Tayar dia dah pancit. Lepas tu bawah ni dah berhutan-hutan. Berhutan-hutan. Ini menandakan kereta ni dah lama parking lah. Masih elok, saya yakin kereta ni masih elok dan masih boleh berjalan. Ini masih boleh berjalan ini guys. Kalau dijual di sini masih 50 jutaan paling ini. Mungkin bateri je perlu tukar. Itulah gila, yang saya katakan tadi. Bisa gitu ya. Macam ni, terbiar je dekat Malaysia ni. Dan di depan dia tak payah jauh, depan dia je. Kita tengok kereta Honda. Ni kereta Honda. Ni pun sama, dah lama tak jalan. Guys, eman lah guys, mubazir namanya ini ya kan, mubazir. Kenapa? Masih bagus, kasih saya aja. Mungkin masih banyak orang yang memerlukan gitu, mungkin orang kampung. Tapi kayaknya di Malaysia mudah banget untuk beli kereta gitu ya guys ya. Aduh. Dan kereta Honda ni, surat saman dia diambil, kadang ada letak kat dalam. Ini pun ada kat luar, kat saman. Koleksi dia. Last. Jadi surat samannya itu dibuat koleksi ya dia kan? renew rotek 28 Jun tahun 2025. Baru kan? Rotek dia dah matilah, rotek dia. Dah mati. Nampak? Dah lama terbengkalai. Kenapa saya kata dah lama juga? Sebab nampak yang seperti yang saya katakan. Bawah ni dah bersemak-semak. Boleh tikus duduk, ular duduk. Dan parking lama kat sini, tepi-tepi jalan sini. Tak tahu kenapa diorang biarkan ya. Jadi kalau korang boleh jawab, komen lah kat bawah ni. Okay guys, tadi kita tengok kawasan rumah kawasan perumahan. Bayangkan dekat tepi jalan besar macam ni. Ada yang buang kereta macam ni. Ni jalan besar ni, jalan utama. Nampak? Jalan utama. Allah. Ada juga yang parking kereta. Ataupun bukan parking lah, maksudnya tanam kereta dia dekat sini. Kok bisa gitu loh guys? Ya kok bisa gitu? Kalian tuh gimana gitu guys? Kenapa bisa begitu gitu kan? Ini kalau di sini udah dijual aja ya kan, masuk bengkel jual gitu. Lebih ke materi gitu kan. Tapi di sana tuh kayak ya udahlah, biarin aja gitu kan. Kenapa saya kata kita ni dah lama parking dekat tepi jalan besar macam ni? Lain kuning pula tu. Lain kuning tu. Ini kalau lain kuning ni, kalau kita kat Malaysia ni memang undang-undang dia memang tak boleh menunggu dan tak boleh parking. Tetapi kita tengok, dia boleh parking kat sini, letak barang. Dan nampak bawah ni dah bertanah-tanah, pasir. Ini menandakan dia dah lama lah parking kat sini. Dan dah dijadikan sebagai store. Store.
Astaga naga, kok bisa ya? Nampak? Memang untuk dia jadikan store lah. Saya pun agak heran juga macam mana dia boleh seberani ni letak kereta dia dekat tepi jalan macam ni. Tapi ni apa nama, ada yang hilang mungkin dia lah bekas apa macam tu accident ke apa, menabrak trotoar ke apa. Dibiarkan. Okey, kita review kereta Proton ni tadi. Jom kita pergi ke seberang sana. Alamak, ada lagi. Itu kawasan tanah luas. Kat situ kita tengok banyak lagi kereta-kereta yang adakah disaman ke dekat sana? Okey, kita dah sampai kat sebelah. Ni tengok van Daihatsu. Masih elok lagi. Okey. Tapi dibiarkan dekat sini, terbiar. Ni Peugeot. Bayangkan Peugeot 405 ni. Dah lama guys terbiar kat sini. Peugeot guys, kereta import. Tapi tak dipakai dan tak digunakan, dibiarkan dekat sini, parking dekat sini. Nampak? Ini agak jarang juga sih kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang ini menjadi mobil antik gitu. Harganya lumayan jadinya. Dalam ni masih bagus loh. Dalam dia kita tengok dengan kursi dia, bangku dia, nampak elok lagi. Kan? Kan elok kan? Peugeot ni dalam dia. Iyalah. Tapi itulah dibiarkan dekat sini. Saya tak tahu siapa owner dia dan letak dekat sini. Ini kereta Crystal. Kedua dah lama parking juga sama. Dibiarkan terbengkalai kat sini. Tapi kat sini dia tak saman sebab sini bukan kawasan jalan raya. Ya, betul. Tapi tetap tanah Dewan Bandaraya lah kawasan ni. Jadi dia parking kat sini. Dah berapa lama tak jalan, saya pun tak tahu berapa lama. Rotek pun dah tak ada. Dah berhutan. Dan kita tengok dalam dia. Masih dalam bagus. Dia macam ni. Masih elok kan dalam dia? Masih. Elok dalam dia. Masih elok semua. Betul. Tapi dibiarkan terbengkalai kat sini dan tak digunakan. Okey, sebenarnya dia dekat dengan Tasik ni. Tasik, kawasan Sri Permaisuri ni. Tapi bukan Tasik yang utama lah. Okey. Ni biasanya orang selalu memancing kat sini. Weh, senang. Ada ikan apa bang? Keli. Ya. Keli ada? Dah ada banyak juga ikan sini. Langsung dibakar sama abangnya. Boleh mancing-mancing ya, dekat dengan kawasan kondo ni. Alright guys, dah selesai. Okay. Betul ke? Syok lah. Kenapa lah orang Malaysia macam tu? Kenapa guys? Jawablah guys. Kenapa awak macam tu kan? Banyak orang yang tak ada kereta kan dekat Indonesia ni. Kita orang Islam di Malaysia memang akui kalau kita orang miskin, kerana kita tahu siapalah yang kaya itu. Allah yang maha kaya. Allahu Akbar. Yelah, maksudnya tu macam mana ya, pandangan daripada netizen-netizen tu kan, bak kaya dan miskin ni macam mana ada kereta ke, kereta busuk motor busuk lah semua miskin tu lah. Miskin di Malaysia rata-rata miskin yang masih boleh memiliki kereta, motosikal dan makan sehari-hari cukup. Untuk keluarga kerajaan pun ada usaha beri bantuan. Dan anehnya guys ya, orang Malaysia itu kebiasaannya adalah makan di luar, tidak makan masak sendiri, itu jarang katanya. Itu kebiasaannya. Makanya UMKM ataupun yang punya resto itu sangat-sangat bagus gitu guys ya. Jadi laku keras gitu ya. Di Sandakan kampung saya, orang yang miskin pun mesti ada sebiji kereta dan sebiji motor. Ada dekat 230 rumah kampung, semuanya ada motor dan kereta. Sekurang-kurangnya ada 1 hingga 4 biji kereta. Dan yang paling sedikit 2 biji motor di setiap rumah. Tu pun belum termasuk anak-anak merantau. Kalau dah pulang beraya boleh sampai 10 sampai 12 biji kereta parking kat rumah. Itulah. Gimana ya guys ya, kalau kita tengok tuh kadang netizen-netizen tuh agak-agak gimana gitu loh guys ya, ketika mengatakan Malaysia itu miskin gitu. Tapi ketika orang Malaysianya menunjukkan sesuatu yang membuat kita shock, ya udah kita terdiam 1000 kata ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.